Anak speech delay sama-sama. Guna apa? Shiruto. Shiruto. Saya tengok mak saya lah. Dia hantar video kat anak autism ada 2 orang kan? 2 orang. So memang saya ikut cakap doktor makan Tak je. 4 sachet 4 Shiruto sehari. bulan. Oh, sebulan. Untuk sehari, Sehari. untuk selama 1 bulan lah. Lepas tu apa ni alternate dengan Spirulina. Sabrina ambil berapa? Bulan lebih daripada 6 jugalah. Dia kunyah-kunyah? Ke Ada talat? kunyah-kunyah. Wow, umur berapa dia? Dia 5 tahun. 5 tahun. So dalam 1 bulan tu report kat dia anak saya dah tak ada kurang lah dia punya tantrum. Lepas tu boleh bercakap, boleh bernyanyi. InsyaAllah. So saya rasa macam Alhamdulillah. Tu macam sebagai tuan mak lah. Saya rasa sangat-sangat terharu. Lega lah. And Sebab untuk speech ni sangat susah nak improve. Dan kalau dia improve, dia boleh redirect balik. Betul tak? So kalau ada sikit pun perubahan, memang kita sangat gembira sangat dah. yeah. Dan dengan Shiruto ni biasanya dia akan improve day by day. Yeah. Dia insyaAllah dia tak akan regress balik dah. Dia sebenarnya daripada dia punya saya nampak regression tu daripada dia punya kaki ni penuh dengan apa ni Eczema. eczema. Oh, Masya So Allah. dia rasa macam sekat banyak benda. Tak. Tak daripada situ dia sekali rasa banyak tantrum. Bila dah improve finish, kita improve kat situ. So ambil Shiruto improve jugalah dia punya eczema. Yeah. So, So dia whole dia macam quality tau. oh, Masya Allah. Itulah sebab dia sebenarnya functional food je. Yeah, Dia makan nanti bila kita makan, dia akan heal kat mana tempat yang kena heal lah. So, okay, thank you. Okay, nama apa ni? saya kat sini orang panggil Nana. Nana. Okay, insyaAllah Sama dia. makin sihat.